Kerajaan yang dibentuk lepas daripada kejatuhan kerajaan Shah adalah kerajaan terasnya gerakan Islam Iran. Bila kita sebut gerakan Islam ni, ialah gerakan yang memperjuangkan untuk mengembalikan sebuah pemerintahan yang mendaulatkan Islam. Kerana itulah, kalau kita kaji, ya, Iran majoritinya ialah Syiah. Itu dari sudut mazhab. Syiah ni ialah mazhab politik. Kerana dalam mazhab Islamiyah ini ada mazhab dari sudut akidah, ada mazhab dari sudut fiqh, ada mazhab dari sudut politik. Jadi Syiah ni adalah mazhab dari sudut politik. Cuma poin yang saya nak sebutnya ialah dalam masyarakat Iran yang bermazhab Syiah, mereka mempunyai beberapa kumpulan-kumpulan dari sudut jalur pemikiran. Yang pertamanya ialah Syiah Iran yang mempunyai fikrah gerakan Islam. Jadi ini yang menjadi teras kepada kerajaan Iran yang terbentuk selepas daripada revolusi Islam Iran. Di mana teras kepada kumpulan yang memimpin Iran ini, yang pertama sekali ialah penyatuan ummah. Umat Islam mesti bersatu tanpa mengira Sunni, Syiah dan jalur-jalur pemikiran baharu yang lain. Mesti bersatu. Yang keduanya ialah pembebasan Palestin. Kerana itulah, kalau kita lihat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin rasmi Iran yang mewakili kerajaan, mereka akan fokus kepada dua isu ini. Khususnya Ayatullah Khomeini dan juga almarhum Syahid Ayatullah Ali Khamenei. Penonton-penonton boleh saksikan dalam YouTube kenyataan-kenyataannya, sama ada secara bertulis ataupun ucapan. Dia fokus dua perkara ini, penyatuan ummah dan pembebasan Palestin. Di mana Iran meletakkan ia menjadi teras kepada negara. Bila menjadi teras kepada negara ini, maknanya bajet tidak ada limit. Contoh, kalau kita compare dengan negara kita, apa teras kepada negara kita? Islam, agama, persekutuan, raja berperlembagaan, bahasa Melayu, kemudian hak-hak Melayu Bumi Putera. Jadi benda yang jadi teras kepada negara, maka bajet tidak ada limit. Jadi dalam negara Iran yang terbentuk meletakkan pembebasan Palestin adalah teras kepada negara, maka tidak ada limit. Justru kita melihat semenjak terbentuknya Republik Islam Iran, Iran memberikan sumbangan kepada kumpulan-kumpulan yang berjuang untuk membebaskan Palestin tanpa limit dan tanpa mengira apakah background kumpulan tersebut. Sama ada kumpulan Islam seperti Hizbullah, Jihad Islami, Hamas, termasuklah kumpulan-kumpulan nasionalis seperti PLO, Fatah dan lain-lain. Jadi itu kita perlu faham struktur negara Iran. Dan di sana terdapat kumpulan Syiah Iran yang tidak mempunyai fikrah gerakan Islam. Jadi mereka inilah yang bertembung dengan kumpulan yang menguasai negara Iran. Mereka inilah yang kita letak kumpulan tradisional lah, yang bercakap soal kena sebar mazhab Syiah dan seumpamanya. Jadi yang menguasai negara Iran, sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka tidak ada fikrah itu. Dan mereka pun mempunyai konflik dalaman sesama mereka. Kalau sahabat-sahabat penonton yang boleh menguasai bahasa Arab, saya cadang dan saya sarankan supaya melihat dan menyaksikan interview antara TV Al Jazeera dengan seorang penasihat politik daripada Palestin yang menetap di Iran lebih daripada 20 tahun. Namanya ialah Abdul Qadir Faiz. Di mana rakaman interview ini boleh disaksikan dalam YouTube lebih daripada 2 jam. Beliau mengulas tentang poin-poin yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan bahawa hatta di kalangan pemimpin-pemimpin Iran yang punya fikrah gerakan Islam yang saya sebutkan tadi juga, mereka pun mempunyai perselisihan pandangan. Ada yang mengatakan bahawa jangan fokus kepada pembebasan Palestin kerana dia tidak menguntungkan Iran.
Sepatutnya Iran mestilah fokus untuk membina negara. Jadi kita tak peliklah dalam kalangan pemimpin-pemimpin Iran sendiri ada yang disebut sebagai kumpulan reformis. Yang mana mereka ini sangat vokal dalam menyatakan pandangan mereka tidak bersetuju dengan pendekatan Iran untuk memberi fokus kepada isu-isu luar, khususnya pembebasan Palestin. Sepatutnya fokus untuk membangunkan negara.